apa yang saya rasa kurang lah sedikit berkenaan dengan motor overseas ni. Ini pandangan saya lah kan. Saya sebenarnya tak suka sangat dari segi bunyi untuk motor overseas ni, sebab dia pada twin kan. Bunyi dia macam mesin jahit sikit. Tapi sebenarnya itulah karakter motor overseas. Enjin dia bunyi kadek-kadek masa mesin jahit. Tapi itulah dia. Bunyi overseas. Tapi bagi saya lah akan dapat bunyi lebih sedap sikit kan daripada. Nak tahu kot overseas akan datang, dia buat 3 silinder ke 4 silinder tapi 650. Ni cadangan saya kan. Apa kata pihak Modenas buatlah 650 tapi 4N line. Saya rasa bagus tu kan. Saya rasa cuba kan. InsyaAllah saya rasa ramai yang juga meminati 650 tapi 4N line. Itu pandangan saya lah kan. Okey. Kemudian kekurangan lagi yang kedua, motor ni sangat-sangat